Belajar Mandarin bersama Liz, kali ini kita nak belajar kosakata iaitu hen. Tetapi sebelum kita belajarnya, kita elok tengok balik apa yang telah kita belajar. Dalam video kita yang kedua, kita telah belajar ren. Dia punya corak bentuk nampaknya macam seorang, dia punya kaki kiri dan kaki kanan. Kalau ren ini tambah dengan sesuatu kosakata yang lain akan jadi ini. Dan ren ini akan tukar bentuk menjadi begini dan turun ke bawah. Dan ini maksud juga ren, tapi dia telah berubah bentuk rupanya. Dan kita tambah ini akan membagi maksud apa Video kedua kita telah belajar iaitu ni. Okey, sekarang kita tengok hen ini hen. Kalau tengok ni, mirip dengan tadi kita kata ren tu. Dan tetapi kali ini ren itu bagaikan ada dua kali dua orang. Wah, banyaknya dua orangnya akan menjadi sangatlah. Inilah cara bagaimana Liz mengajar kawan-kawan semua untuk ingat hen ini. Bila nampak ini, wah maksudnya sangat dah. Dan ini dia membawa maksud bunyi. Okey, seorang sedang bercakap ada bunyi. Okey, jadi hen adalah satu cara ciptaan tulisan oleh kaum Cina di mana dia membawa maksud sangat dan dia dapat bunyi daripada kosakata ini. Sekarang mari kita belajar cara menulis hen. He, en, hen. Nada ketiga. Hen. Okey. Hen ini dibahagi pada sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita mula dengan sebelah kiri dulu. Seorang, dua orang. Jadi sudah jadi sangat banyak sangat. Kemudian melintang dari atas turun ke bawah, melintang pula untuk tutup Kemudian lukis tegak ke bawah, kemudian cangkuk, kemudian begini dan begini. Jangan over Hen maksudnya sangat. He, en, hen. Begitulah belajar Mandarin bersama Liz secara ringkas, mudah dan berguna.